Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru ni jadi viral satu kenyataan daripada Ustaz Don yang dia bersembang dengan Fiz Fairuz. Jom kita tonton video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction berkaitan tentang hal itu selepas ini. Bila dia terkena macam tu, roh dia bangun tak Ustaz? Sama je macam dia duduk, tiba-tiba kan, tiba-tiba dia masih ada macam kita terus dia alam lain terus aku dia ada di alam lain lah. Ya. Dia ada lain Mesti. Dia Mesti. Cuma ada sebahagian ulama bincang, kata ulama, sebelum depa nak kena tu sebenarnya roh daripada keluar lah. Siapa yang ditakdirkan meninggal dunia saat itu tu, memang awal-awal roh dia dah keluar dah siap-siap. Dia dah tak ada dah, daripada tak ada dah. Sebahagian ulama bincang macam tu. Sama lah macam kita semua, yang mana yang ni nak accident ke apa, yang mana yang hidup, roh dia akan kekal ada. Dia akan nampak apa berjadi. Tapi siapa yang nak mati, Allah akan ambil terus dah. Dia macam tu je. Dia sebelum apa-apa. Sebahagian ulama bincang macam tu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, saya tak tahu dalil mana yang Ustaz Don ambil dan saya juga tak tahu ulama mana yang bahaskan seperti mana yang dibahaskan oleh Ustaz Don. Tetapi saya tahu tentang dua perkara. Yang pertama, isu roh adalah rahsia Allah SWT. Allah Ta'ala buka sikit saja untuk kita, selebihnya Allah Ta'ala simpan. Yang kedua, isu roh termasuk isu ghaib yang tak ada seorang pun boleh mereka-reka melainkan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tiada jalan untuk tahu tentang perkara ghaib ini melainkan ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Apa yang telah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis, itulah yang menjadi pegangan kita semua. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kamu tentang roh, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Ayat ini, sahabat-sahabat, ada sebab ia diturunkan, ada background yang bermanfaat untuk kita hayati dan juga kenal pasti apa yang menjadi fokus kepada ayat ini. Sahabat-sahabat, di dalam kitab Sahih Bukhari yang kita tengok di sini, saya telah terjemahkan, saya dan juga tim telah terjemahkan 7,563 hadis berkenaan dan ada di dalam jilid yang pertama nombor 125. Anda boleh ambil buku ni, jilid yang pertama, dan awak buka pada nombor 125. Ia menyebutkan Abdullah meriwayatkan, ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di sekitar pinggiran kota Mekah, ketika itu baginda membawa tongkat dari batang pohon kurma. Baginda lalu melewati sekumpulan orang Yahudi. Mereka saling berkata, tanyakanlah kepadanya tentang roh. Sebahagian yang lain berkata, janganlah kamu bercakap dengannya sehingga dia akan mengatakan sesuatu yang kamu tidak akan menyukainya. Lalu sebahagian yang lain berkata, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Berdirilah seorang lelaki daripada mereka seraya bertanya, wahai Abu Qasim, roh itu apa? Baginda diam. Aku berkata, sesungguhnya baginda sedang menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, baginda pun membaca, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hadis ini sahih dari Imam Al-Bukhari yang kita boleh baca di dalam buku Sahih Al-Bukhari ni. Siapa nak dapatkan buku ni, dapatkan link dekat bahagian description. Ada harga promosi untuk anda yang membeli dan juga akan ada free button bash special edition daripada saya. Sahabat-sahabat, Al-Quran dan hadis membuktikan bahawa Nabi SAW disuruh untuk mengelak menjawab berkaitan tentang isu ruh. Kerana maklumat yang Allah Ta'ala berikan hanya sedikit kepada kita, sangat-sangat tidak banyak. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi waktu dia syarahkan ayat 85 surah Al-Isra yang kita bacakan tadi, Allah SWT ingin menjelaskan bahawa akal manusia terhad dan tidak mampu untuk mengetahui lebih dalam berkenaan isu tentang ruh. Anda boleh rujuk dalam kitab Mafatihul Ghaib. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Imam Suyuti pula menyebutkan bahawa surah Al-Isra ayat 85 ini jelas menyebutkan bahawa urusan ruh adalah
di bawah pengetahuan Allah. Adalah lebih baik untuk kita tidak pergi lebih jauh dalam mengkaji berkenaan dengan ruh. Anda boleh rujuk dalam tafsir Jalalain halaman 378. Perkara ini sahabat-sahabat menunjukkan bahawa pengetahuan kita berkenaan ruh adalah terhad. Oleh itu, apa-apa sahaja perincian berkenaan dengan ruh mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah berkenaan dengan ruh, maka itulah pendirian yang sewajarnya diambil oleh setiap Muslim tanpa menukuk nambah atau berlebih-lebihan di dalam hal berkenaan. Tidak ada mana-mana ulama yang boleh sebut tentang perkara ruh melainkan ada sandarannya daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih. Jika mereka sebut tentang pandangan mereka tanpa sebarang sandaran, maka sudah pasti ia tidak boleh dipegang kerana prinsip dan disiplin ilmu menghendaki penyertaan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini. Jika tidak, kita telah menceroboh privasi dan hak keistimewaan yang Allah Ta'ala simpan untuk dirinya sahaja. Oleh sebab itu juga sahabat-sahabat, ada satu buku tulisan Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang bertajuk Ar-Ruh, buku cerita tentang ruh, yang saya dan juga tim juga dahulu pernah terjemahkan buku ini dan telah diterbitkan sekitar tahun 2013 atau tahun 2015 di seluruh Malaysia. Tetapi buku ini setelah diteliti daripada awal sehingga akhir bahawa ia mempunyai banyak masalah di dalam periwayatan. Terdapat masalah daripada sudut sandaran kepada Nabi SAW daripada sudut hadis-hadisnya, demikian juga daripada pandangan-pandangan yang dipilih oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sebagian para ulama mengatakan bahawa apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah permulaan ketika baru sahaja dia menuntut ilmu. Ia bukanlah ketika matangnya dia di dalam dunia akademik. Wallahu ta'ala alam, akhirnya buku itu menjadi penilaian dan kita mengatakan bahawa buku itu perlu diselidiki secara akademik dengan lebih mendalam. Sahabat-sahabat, untuk berkongsi kepada anda, saya nak sebutkan bahawa dalam Al-Asy'ariyah kita belajar tentang 3 perkara usul akidah. Yang pertama, bahagian yang sandarannya adalah akal semata-mata. Ia adalah intipati dalam banyak bab, tapi salah satunya adalah dalam bab sifat-sifat akliyah yang 7 tu yang kita belajar dalam perbahasan ilmu kalam. Ayat Al-Quran dan hadis yang datang dalam bab ni hanya bertindak sebagai pengingat dan seumpamanya sahaja. Yang kedua adalah bahagian yang sandarannya ialah akal dan wahyu. Wahyu menyebutkan tentang perkara itu dan akal menyatakan ia boleh berlaku, tidak mustahil masuk di akal. Bahagian ini adalah bahagian yang paling banyak di dalam perbincangan Al-Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga, bahagian yang sandarannya ialah wahyu semata-mata. Akal tidak berperanan. Inilah yang jarang disebutkan padahal ia sangat penting dalam pengajian Al-Asy'ariyah. Iaitu di dalam pengajian akidah Al-Asy'ariyah, ia disebut dengan istilah as-sam'iyat, iaitu isu-isu perkara gaib seperti hal hari akhirat, azab kubur, peristiwa ketika berlaku kematian di alam sakarat dan juga barzakh dan seumpamanya daripada isu-isu perkara gaib. Demikian juga ada isu berkaitan tentang titian sirat, timbangan amal, pahala dan seumpama dengannya. Termasuk jugalah isu sam'iyat ialah isu roh manusia, sama ada ketika hidup ataupun selepas meninggal dunia. Bahagian sam'iyat ini ia hanya dilihat masuk di akal apabila datang wahyu memberitahu tentang kejadian berkenaan. Jika wahyu tak datang, maka ia tak dapat menjadi sesuatu yang boleh diterima oleh akal. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra'd ayat 9, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaib wasyahadah al-kabirul mutta'al. Allah sahajalah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Dia jugalah yang maha besar lagi maha tinggi, yang mengatasi segala-galanya. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita dengar orang kata, awak jangan jadi liberal sangat, kita ni kena beriman sebab ini adalah perkara gaib. Ustaz itu sebut, kawan ni sebut, kawan tu sebut, kita mesti beriman, ini adalah perkara gaib. Bro, kita disuruh untuk beriman dengan perkara gaib yang Allah dan Nabi-Nya sebut, bukan apa yang orang bukan Nabi sebut. Apatah lagi, hanya sekadar dakwaan rambang semata-mata. Dakwaan selain daripada Allah dan Rasul adalah tidak terpakai dalam kewajipan beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib adalah ilmu Allah, adalah rahsia Allah. Dia tidak memberitahu kepada seorang pun, melainkan orang yang dia bagi tahu itu adalah orang yang diradai daripada kalangan Rasul. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin ayat 26-27, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diradainya. Maka dia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya. Demikian juga Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa
wa ma massaniyal su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendapatkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula mampu menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui perkara gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa kemudaratan sedikit pun. Sedangkan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Apabila seorang Nabi pun tidak menguasai manfaat dan mudarat, seorang Nabi pun tidak mengetahui perkara gaib melainkan apa yang telah diberitakan oleh Allah, maka wali, ulama, ustaz, apatah lagi. Jadi jangan senang-senang main dakwa perkara gaib, melainkan awak datangkan bukti yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya nampak, boleh jadi. Saya sebut boleh jadi. Maksudnya boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Saya nampak Ustaz Don seolah-olah nak jawab berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 42. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah ambil dan pisahkan satu-satu jiwa dari badannya, sama ada jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang ia ditetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang tidur ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sahabat-sahabat, ayat ini boleh difahami, orang yang mati, roh dia akan ditahan oleh Allah. Manakala roh orang yang hidup, rohnya akan dikembalikan. Pun begitu, ayat ini tak sebut langsung tentang roh akan diambil sebelum kemalangan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Don. Mungkin Ustaz Don boleh jelaskan kepada kita untuk kita mengambil manfaat ilmu, siapakah ulama yang kata, apa yang dia kata dan adakah sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah itu sangat jelas. Jika benar, maka kami adalah orang yang pertama yang akan beriman. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dapat tambah sedikit ilmu insya-Allah, dan saya pasti anda perlukan buku-buku yang terbaik untuk menambahkan ilmu iman dan juga amal anda. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang saya letakkan di sini, demikian juga buku-buku saya yang saya letakkan di bahagian description. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.